Saya okey je, tak dapat jumpa anak. Langsung dapat tengok gambar. Saya tak dapat dengar suara dia pun. Okey, tak bagi saya jumpa anak daripada hari. Proses. Ada proses fast track. Itu hari ada lawyer dia mesej, dan dia pun ada mesej untuk pergi ke fast track. Saya cakap okey lah, jom lah, jom pergi fast track. Netizen dah tak sabar tu nak tunggu. Saya cakap ya, netizen dah tak sabar tu nak tunggu fast track. Pergilah cepat cari tarikh. Nanti dah dapat tarikh bagi tahu saya. Saya follow je semua. Apa lagi yang saya tak buat? Semua saya buat lah. Korang yang tak nampak, tak heboh kat korang pun. Okey, okey lah, kalau tak ada jodoh aku faham lah. Salah aku, okey, silap aku sebab perangai aku, sebab silap aku buat perangai tu, buat perangai ni, aku okey je. Tak ada masalah pun. Aku ngaku salah aku, aku tahu salah aku, dan aku cakap kan dia, saya minta maaf sebab saya salah. Saya minta maaf sebab saya salah. Kalau boleh baiki, kita baiki. Tak boleh nak baiki, okey, tak boleh baiki. Sekarang proses dia apa? Kita naik mahkamah. Okey, saya ikut awak naik mahkamah. Lepas tu keadaan terlalu pressure, netizen duk pressure, pergilah fast track. Saya cakap kan dia, pergilah fast track. Jom. Awak nak pergi fast track? Saya puas kat dia panjang-panjang. Jom pergi fast track 2 kali. Saya ajak dia. Saya ajak dia pergi fast track 2 kali. Sekat jom. Dan sekarang ni saya tak ganggu dia. Okey je. Saya